Baik, kita kembali ke perkembangan di Kelantan. Penduduk dan peniaga di Rantau Panjang telah buat persiapan sewajarnya menjelang fenomena monsun timur laut yang dijangka bermula bulan ini. Itu antara perinsian langsung dari Kelantan. Amirul Hafiz Rosli dengan laporannya. Silakan. Ya, masih segar dalam ingatan penduduk terutama di kawasan paling teruk terjejas di Rantau Panjang. Pengalaman berdepan bencana itu saban tahun membuatkan mereka lebih bersiap siaga untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Laporan wartawan Batrisha Yasmindo. Cuaca yang tidak menentu kebelakangan ini seolah-olah memberi isyarat tengkujuh semakin hampir. Bahkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, juga meramalkan monsun timur laut MTL bermula pertengahan November. Penduduk di kawasan berisiko kini sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga. Menurut Penghulu Mukim Bandar Rantau Panjang, Wan Idris Wanderaman, pihaknya telah mengambil langkah awal termasuk kerjasama dan penyelarasan dengan agensi keselamatan. Ini bagi memastikan operasi pemindahan serta bantuan yang lebih lancar. Saya nak nasihat kepada kampung kita ni, sebenarnya hak kaji umum lah. Mana air naik tu jangan sampai parah bahaya baru nak pindah. Boleh kita naik parah berjaga-jaga tu, nak kena bersedia lah kena pindah. Kampung Gual Tok Deh antara yang dikejutkan dengan banjir dan arus deras sekitar pukul 3 pagi pada hujung November tahun lalu. Ratusan penduduk terpaksa dipindahkan akibat banjir yang disifatkan paling buruk dalam tempoh 10 tahun yang lepas. Bagi Rakiah Mat Zain dan Nur Aini Musa, langkah memindahkan barangan ke tempat tinggi serta menyimpan dokumen penting menjadi rutin setiap kali tiba musim tengkujuh. Persediaan awal dilakukan supaya mereka tidak panik dan boleh bertindak dengan lebih cepat sekiranya paras air mula naik. Macam dia bak nak tengok air naik tak. Kita kena sedia kena pindah selalu tu tidak dia mari dengan senang-senang dia dah tahu tak kena kecek lagi tu. Main cepat-cepat tak ada nak itu. Ada nak selamat mana. Awak stand juga semua barang-barang kayak baju lah. Macam puyuk-puyuk apa barang-barang elektrik waktu pergi sekolah lah. Bagi mereka, doa dan persediaan awal ini mengajar erti tabah agar lebih tenang berdepan situasi luar jangka. Persediaan rafi penduduk kali ini jelas menunjukkan kesedaran semakin tinggi terhadap risiko banjir yang bakal tiba. Bagi mereka, bukan sekadar menghadapi bencana tetapi belajar daripada pengalaman untuk terus kuat dan bersedia. Laporan Batrisha Yasmin, Berita RTM. Turut mengambil langkah persediaan awal, komuniti peniaga di Zon Bebas Cukai Rantau Panjang ikuti tinjauan wartawan Arisa Putri Adenan. Meskipun berdepan dengan risiko kerugian, semangat peniaga di Rantau Panjang tetap utuh. Bagi mereka, banjir bukan lagi ancaman semata-mata tetapi sebahagian daripada rutin yang perlu dihadapi dengan tenang dan strategi. Ada yang sudah mula memindahkan barangan ke tempat tinggi dan selamat dan menutup bahagian bawah kedai dengan papan pelindung. Peniaga-peniaga di Pekan Rantau Panjang ni selalu bersiap sedia bila sampai musim tengkujuh ni sebab kita tahu dah kawasan Pekan Rantau Panjang ni kawasan bebas cukai mudah ditenggelami air. Lebih kurang dalam 1 meter dalam bandar tu pun dah melebihi dah. Jadi persiapan peniaga ni memang cepat lah. Bila kita tengok dengan keadaan cuaca sekarang ni, perlu sangatlah peniaga-peniaga sini lebih peka lah dengan keadaan ni. Bila masuk musim tengkujuh, kita akan sediakan untuk staging nak letak barang atas tu. Sebab bila air banjir ni, kalau dia kena barang semua akan rosak. Gitulah. Untuk di kawasan Rantau Panjang ni, orang lebih kata majoriti semua tergelam. Tak ada barang yang boleh ambil pun. Kalau macam kita ni musim bulan sebelah, hak mana dah biasa hak tergelam banjir, dia akan buat persiapan awal. Jagalah boleh sipir tak pak tinggi lah. Bau ni pun sipir tak lepas sebab jangka dia lepas. Kita jangka lain, dia naik lain. Itu kena banyak tu. Jadi untuk tahun ni tak nak tempat tinggi Pak tinggi lah. Harapan mereka, paras air tidak seteruk keadaan tahun lalu dan aktiviti perniagaan masih mampu diteruskan. Laporan seterusnya kita selami nasib adik Nur Eliana Umaira Muhammad Khairul Nizam 8 tahun yang dulunya aktif namun kini tidak lagi mampu berjalan, makan mahupun bercakap dengan jelas akibat menghidap kanser pangkal otak.
Ketumbuhan itu dikesan September lalu. Ibunya Nur Atika Rusdi, 34 tahun berkata, rutinnya kini berubah dengan berulang-alik untuk menjalani rawatan radioterapi di Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia, Kubang Krian. Dok tak boleh buat kemo, tak boleh buat operation. Sebab dia dekat tengah otak, dekat pangkal. Dekat pangkal risiko. Dia boleh tolong buat radioterapi saja. Tu pun 30 kali dia suruh buat. Benda tu pun tolong untuk memperlambatkan proses dia besar. Kanser tu kan dia besar sebab dia punya kanser ni agresif. Dia boleh tolong melambatkan, lepas tu mengecutkan sikit lah. Pada mulanya, anak sulung daripada 4 beradik ini mengadu sakit kepala dan menunjukkan tanda-tanda tidak stabil apabila berjalan. Mereka sekeluarga menyangka dia hanya berbuat demikian untuk menarik perhatian ibunya kerana lebih fokus kepada adiknya Nur Elina Huwaina, 6 bulan, yang turut diuji keadaan sumbing di bibir dan lelangit. Kediaman keluarga ini di Kampung Binjai, Kota Baru dikunjungi Badan Bukan Kerajaan NGO Persatuan Generasi Sejahtera (AI Sejahtera) bagi menghulurkan bantuan barang keperluan keuangan selain kerusi roda bagi memudahkan urusan ke hospital. Yang kita akan cuba beri bantuan bulanan. Di samping mungkin ada selepas ni bantuan daripada JKM dan juga Badan Agama Islam mungkin. Dan kita sebagai memberi nilai tambah kepada bantuan sebab kita faham bila keadaan anak yang sakit macam ni dia memerlukan satu kos yang agak tinggi untuk pengurusan. Keluarga ini akan dijadikan keluarga angkat AI Sejahtera dan akan menerima bantuan bulanan termasuk kemudahan pengangkutan percuma ke hospital bagi rawatan susulan Nur Eliana. Setakat ini, lebih 190 keluarga termasuk kanak-kanak OKU dan asnaf di seluruh negara telah dibantu NGO berkenaan. Setakat ini sahaja perkembangan dari Kelantan, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Baik, terima kasih Abidul langsung dari Kelantan.